Ramai orang ingat semua yang jadi pada Masjid Al-Aqsa ini baru bermula selepas peristiwa 7 Oktober 2023 Taufan Al-Aqsa. Tapi hakikatnya itu naratif yang menipu. Ketahuilah bahawa serangan terhadap Masjid Al-Aqsa, segala propaganda tentang hak Yahudi ke atas kawasan itu dan segala usaha untuk mengubah status masjid itu, semuanya sudah berjalan bertahun-tahun lamanya sebelum berlaku 7 Oktober. Dan ini yang ramai tak nampak. 7 Oktober bukanlah satu titik yang mula. Ia cuma buat seluruh dunia mula pandang semula apa yang Zionis dalam merancang. Dan apabila kita percaya semua ini baru bermula, kita sebenarnya sedang memadam sejarah penjajahan yang sudah lama berlaku sejak Nakbah. Hatta Dr. Abdullah Ma'ruf juga menjelaskan rancangan terhadap Masjid Al-Aqsa ini ada turun dan naiknya. Kadang agresif, kadang perlahan, tapi arah dia tetap sama, iaitu mengawal, mengubah dan akhirnya menguasai keseluruhan Masjid Al-Aqsa. Dan yang lebih bahaya, apabila serangan dibuat sedikit demi sedikit, ramai orang tak perasan sampai semuanya sudah terlambat. Sebab itu kita jangan melihat Masjid Al-Aqsa hanya melalui lensa isu semasa, tapi lihat ia sebagai projek penjajahan jangka panjang. Dan kalau anda rasa umat Islam perlu faham sejarah sebenar Al-Aqsa, maka kita semua kena terus bercakap, menyebarkan dan hidupkan kesedaran demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin keseluruhannya. InsyaAllah.